So, adakah One Piece dah semakin jauh daripada tema utamanya yang berkisarkan kisah Lanon dan kini mengarah kepada dewa-dewaan sampaikan dah jadi mengarut? Yes, tidak dinafikan bila masuk je elemen-elemen berunsur dewa pada sesebuah cerita, cerita tersebut confirm akan jadi mengarut. Buktinya macam Naruto sebelum ni, asalnya daripada ninja sambung ke Boruto terus jadi dewa-dewa alien. Sampaikan ramai fans OG Naruto termasuklah aku drop Boruto sebabkan dia dah jadi terlalu mengarut. Tambah pula anime Boruto awal-awal tu memang sampah. Tarik balik! Tarik balik! Teka! Tapi sebenarnya selain Naruto, ada banyak lagi anime manga lain yang apply konsep dewa di penghujung siri diorang tapi berjaya execute idea ni successfully. Contoh macam baru-baru ni kita ada Fire Force, pada akhir cerita Shinra menjadi dewa kepada dunianya dan cipta dunia baru. Dragon Ball ada Goku yang bertarung sampailah jumpa level-level dewa, dan macam Full Metal Alchemist, Father cuba untuk menjadi God atau Truth. Tapi tak seperti Naruto, 3 contoh ni telah berjaya perkenalkan konsep dewa dalam sirinya tanpa mengubah tema utama mereka serta membuatkan dewa-dewa ni tak terlihat terlalu memaksa. Tapi balik lagi kepada persoalan kita, adakah pengenalan dewa dalam One Piece dilihat terlalu memaksa? Nah, kita tengok dulu ni, benda apa sebenarnya yang membuatkan konsep dewa ni terlalu memaksa. First, tema. Tema utama bagi One Piece adalah Lanon, dan di sepanjang sejarah Lanon yang kita tahu, dorang jarang sekali dikaitkan dengan kepercayaan atau ritual yang berkaitan dengan dewa. Nah, makanya disebabkan hal ni, ramai yang menganggap kalau One Piece dah lari dari tema asalnya. Lagipun Luffy tak seperti Lanon pada umumnya, dia tak pergi serang pekan atau pelabuhan dan rompas segala harta dekat sana, dia tak banyak berlawan atas kapal di tengah lautan, malah sebaliknya dia lagi banyak tolong orang. Tapi ni kalau kau pandang dari perspektif Luffy lah. Walhal ramai je Lanon lain yang buat perangai macam Lanon sebenar. Oda sendiri pernah cakap kalau Luffy berfikiran polos seperti kanak-kanak dan sifat kanak-kanak memang terselah kalau kita tengok karakter Luffy. Luffy sendiri entah-entah tak faham pun apa maksud Lanon tu dan menganggap kalau dia jadi Lanon, dia jadi bebas. Mungkin kerana pengaruh dari mentornya Shanks. Oda juga potretkan kelurusan Luffy di awal siri One Piece apabila beberapa orang terawal yang dia jumpa macam Kobe, Zoro, Nami dan penduduk kampung Usopp cukup benci kepada Lanon sebab dia orang tahu perangai sebenar Lanon tu macam mana. Namun begitu, pada pendapat aku, Lanon hanyalah salah satu modus yang menjadi jambatan untuk menghubungkan tema asal One Piece iaitu pengembaraan. Yes, bagi aku tema utama One Piece sebenarnya adalah pengembaraan. Disebabkan itulah Oda letakkan chapter pertama dengan tajuk Romance Down, di mana macam aku pernah bahas sebelum ni, romance di sini diertikan sebagai pengembaraan. Malah sebelum terciptanya One Piece, Oda pernah hasilkan siri dengan tajuk yang sama, Romance Down, sebagai prototype bagi One Piece. Nah, kalau kita dah tanam pengembaraan atau eksplorasi sebagai tema utama bagi One Piece, barulah konsep dewa yang diperkenalkan boleh jadi masuk akal. Semakin Luffy explore dunia dia, semakin membawa dia untuk merungkai lore dunia tersebut. Satu lagi benda yang paling penting adalah cara dunia One Piece ni bekerja, atau dengan kata lain, world building One Piece. Kita semua sedia maklum One Piece sangat terkenal dengan dia punya world building, sampai ke ramai menganggap kalau world building One Piece adalah among the best dalam seluruh anime manga. Apa yang membuatkan One Piece punya world building ni terbaik adalah seberapa detail dunianya yang digambarkan Oda. Buat yang belum tahu, planet biru berlatar belakangkan dunia post-apokaliptik, dunia selepas kemusnahan yang berlaku jauh di masa lalu, dan in fact tak cukup sekali, dunia tersebut dikatakan telah pun dimusnahkan sebanyak 2 kali sebelumnya. Nah, dekat sini barulah datangnya kepentingan tema Lanon yang menjadi jambatan koneksi antara dunia tersebut. Oleh kerana kemusnahan yang dah berlaku 2 kali sebelumnya, perkembangan teknologi telah di-reset dan dunia tersebut telah tenggelam sedalam 200 meter. Vegapunk sendiri katakan kalau akibat daripada kenaikan paras air laut ni, peradaban telah diasingkan antara satu sama lain dan perjalanan antara pulau ke pulau menjadi sangat sukar. Lautan yang mana kalau dalam dunia sebenar pun dah merangkumi lebih
70% keluasan bumi telah kemungkinan besar merangkumi hampir 80 hingga 90% planet biru. Makanya sesiapa yang menguasai lautan planet biru bakal menguasai sebahagian besar dunia tersebut. Contohnya macam Umid, oleh kerana dia adalah individu yang paling berkuasa dalam bidang perdagangan melalui laluan air, dia dianggap sosok yang sangat berpengaruh di dunia tersebut. Morgan yang menjadi presiden kepada World Economic Journal dan mempunyai ibu pejabat yang mampu terbang juga menjadi antara sosok yang paling berkuasa di One Piece. Nah, disebabkan ni, menjadi Raja Lanon juga adalah gelaran yang paling sesuai untuk mendukung posisi sebagai seseorang yang paling berkuasa di planet biru. Oleh kerana Lanon bebas berlayar di lautan tanpa terikat kepada mana-mana parti seperti Marine maupun World Government, dan mereka tidak ada tujuan khusus seperti Umid Shipping dan World Economic Journal, mereka telah sepenuhnya menaruhkan dedikasi mereka kepada pelayaran, dan ini membawa kita kepada main karakter siri One Piece, Luffy, yang menganggap kalau Raja Lanon adalah sosok yang paling bebas. So, oleh kerana kita follow One Piece dari perspektif karakter utama kita telah tertarik untuk menonton One Piece dari naratif pihak Lanon. Walhal Oda ada tekankan dalam satu panel yang sangat peak kalau pesaing untuk mendapatkan One Piece terdiri bukan hanya dalam kalangan Lanon tetapi juga dalam kalangan Revolutionary, Marine, malah World Government. Oleh kerana dunia planet biru ni adalah dunia post-apokaliptik, dunia selepas kemusnahan dan sejarah seperti sengaja diubah suai dan dikuburkan oleh pemerintah dunia, pengembaraan dari satu pulau ke pulau, satu kerajaan ke satu kerajaan, satu peradaban ke satu peradaban yang sukar diakses telah dihubungkan melalui jalan laut. Dan macam aku cakap tadi, MC kita yang merupakan seorang Lanon inginkan kebebasan dan sukakan pengembaraan, end up termasuk campur dalam setiap konflik di setiap pulau yang mereka singgah, dan tanpa sengaja telah merungkai sedikit demi sedikit rahsia sejarah dunianya. So, sekali lagi, Lanon menjadi jambatan yang menghubungkan kesemuanya. Dan cakap pasal sejarah, mestilah wujudnya peradaban, sebab mereka yang mencatat sejarah. Nah, untuk membentuk peradaban, mestilah wujudnya kepercayaan, dan dari kepercayaan inilah munculnya sosok-sosok yang digelar Tuhan atau Dewa. Nah, kat sinilah sangkut pautnya kewujudan pelbagai dewa yang Oda perkenalkan baru-baru ni. Sebahagian besar sejarah tentang peradaban kuno dunia One Piece belum lagi dibongkarkan, dan kebanyakan peradaban di sana juga percaya lebih dari satu dewa. In fact, perkataan dewa tu sendiri dilemparkan ke mana-mana dalam siri ni. Like even this guy, this beban dapat gelaran dewa. Dan disebabkan ni juga aku pernah teorikan kalau gelaran dewa di One Piece hanyalah manusia yang pernah diagungkan satu ketika dulu, just disebabkan diorang dapat makan buah yang mampu memberikan mereka kuasa yang tak sepatutnya berada dalam tangan manusia. Sedangkan manusia lain yang tak aware pasal kuasa ni terus anggap diorang ni sebagai dewa. Nah, sama macam warga East Blue yang menganggap kalau pemakan Devil Fruit bukanlah manusia, macam warga Amazon Lily yang menganggap kalau Devil Fruit adik-beradik buah Hancock adalah kerana sumpahan Gorgon, atau macam warga Wano yang menganggap kalau kuasa Devil Fruit adalah suatu jenis magic atau teknik ninja. Nah, makanya untuk Oda memperkenalkan dewa baru secara tiba-tiba, yang actually bukan tiba-tiba pun di penghujung cerita ni, hanya membuatkan sejarah One Piece semakin terungkai, dan One Piece telah dekat kepada penghujungnya. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.